Assalamualaikum, hai guys, saya YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, dah lama tak buat video tutorial tentang QJ Motor Fortress 350 ni. So, disebabkan banyak yang request kat saya supaya buat video ini. So, hari ni saya tunjuk kepada anda cara nak buka cover set ni. Cover set yang paling ramai orang nak tahu buka dia ni, kiri dan kanan. Okey, sebelah kanan ni korang buka tujuannya untuk top up radiator, air radiator. Mai sini tengok. So, korang nak cek coolant, nampak ni. Dia tahap paling rendah tu tau. Tahap paling atas dia dekat sini. Dekat atas sini sikit. Nampak tu? Goyang-goyang paling rendah. Okay, so kalau kita nak top up dia, kita kena buka cover set yang sebelah kanan. Okay? Untuk sebelah kiri pula, kalau kita nak buka dia, tujuan dia ialah kita nak reset balik kita punya memory card dashcam. So, ni korang punya kamera kan? Depan dan belakang. Kadang-kadang kamera korang ni ada masalah. Dia tak record dan dia tak detect SD card. Cara untuk selesaikan dia ialah korang kena buka cover set ni, keluarkan SD card tu dan masukkan balik. Okey? Sama kadang-kadang macam handphone kita hang, tarik keluar SD card tu, masukkan balik. Okey? Let's go. Nak buka cover set ni, kiri dan kanan ni, satu je skru korang perlu buka. Okey? Tapi nak buka skru tu, kena pakai Toki, nama dia Toki ya, ataupun ada yang panggil special Allen key. Dia bukan Allen key biasa tapi kalau kau tengok macam ni nampak macam bintang, betul? Okey. Sekarang ni kita cuma perlukan saiz T25. Saiz T25, okey? Bawa keluar saiz T25 ni. Lepas tu dekat bawah ni, kalau kau nak buka sebelah kanan ni, tayar korang pusingkan ke kiri. So dekat bawah ni ada satu skru. Kalau kita tengok dekat sini, nampak ni ada satu skru kat sini. Ni. Okey, nampak? Okey guys. So ini nampak skru ni. Skru ni je korang perlu buka. So, buka pakai Toki tadi yang saiz T25. Korang ambil ni. Korang nak pakai mana satu boleh. Bulat dia pun boleh. Ataupun yang ni. Okey. Okey, korang perlu longgarkan dia saja Kalau longgarkan, maknanya skru tu korang kena pusing arah lawan jam. Alright. Okey, kita pusing lawan arah jam. Buka sampai habis. Ni skru dia. Okey. Selepas korang dah keluarkan skru ni, okey, kau tak payahlah kau nak ketuk-ketuk bagai. Okey. Ni tangan korang ni masuk kat sini. Nampak tak ni? Ni sini. Korang kena kuatkan cengkaman korang sikit. Macam ni kan? Kuatkan sikit cengkaman korang. Okey. Kuatkan sikit cengkaman korang. Tarik dia. Tarik je. Korang jangan risau. Okey. Bila dah terkeluar ni, tarik dia ke depan, slide ke depan. Okey, dah terbuka dah. Nampak? Sebab ini yang last kali. Yang ni tadi korang kena slide ke depan. Yang lain ni semua korang kena kopak dia keluar. So jangan risau, dia takkan patah punya. 1 2 3 4 ni adalah klip yang pengikat dia. So dia pattern macam ni. Dia takkan patah. Dia takkan patah sebenarnya. Okey. Yang ini last kali ni baru korang slidekan ke depan. Okey. Buka skru ni. Lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Buka sampai habis. Okey, dah buka sampai habis. Ni. Okey, cengkam. Kepak dia. Kepak dia. Korang tak perlu risau tau. Dia takkan patah punya. So dia takkan patah. So sampai yang bawah ni sampai yang bawah ni. Yang atas ni slidekan ke depan. Okey. Dah terbuka. Okey. Ni penutup. Ini adalah penutup coolant. Okey, penutup coolant. Kau tarik keluar, korang tarik dia keluar. Dan korang isi top up kat situ. So korang perlukan corong macam ni lah yang ada hose. Okey. Supaya korang senang nak masukkan coolant radiator dia macam ni, okey. So kita akan tuang coolant radiator tu. Saya memang menggunakan Toyota punya coolant radiator. Okey. Saya memang gunakan Toyota punya. Sebab nampak ni saya beli dekat Shopee Kalau korang nak dia punya link ada dekat description. Korang nampak ni label. Ini sebenarnya tak penuh sebab ni guna untuk top up. Okey. Kalau korang tengok ni stiker ni nampak ada anak panah ni. Stiker ni ada anak panah. Kita kopek korang nak tahu kan original tak original kan? See? Bila kita kopek ni nampak tu.
Nampak tak? UMW Toyota. Okey. So boleh beli dekat link memang original. Alright. So kita top up lah. Kita top up dia. Kita dah top up dekat garisan level paling atas ataupun lebih sedikit. Yang penting jangan sampai berlebihan melebar dekat hose hitam ni. Ni ada hose hitam kalau korang isi lebih daripada hose hitam ni, dia akan meleleh keluar. So akan nampak lah. Korang ingat nanti coolant ni bocor, tapi tak bocor. Korang yang isi melempah. Okay, sekarang ni korang kena tutup balik lah penutup getah ni. Nampak? Penutup getah ni tutup balik. Okay. Pastikan korang tutup rapat Kalau korang tutup tak rapat, dia betul-betul kena rapat tau. Kalau korang tutup tak rapat, nanti dia meleleh, membazir. Okay, membazir tu tak apa lagi. Takut nanti korang tak perasan sampai coolant tu kurang. Lepas tu korang bawa pula motor laju-laju, overheat. Okay, so kita akan pasang semula. Okay, cara nak pasang dia, mula-mula sekali yang ni ini kat sini. Yang ni korang slide masuk. Yang ni atas ni dulu. Yang atas ni slide masuk. Okay, dia dah masuk. Okay, yang ni korang tekan je. Okay, tekan je. Okay. Okay, slide masuk. Okay, lepas tu kita ikat balik skru tadi. Yang kat bawah tadi kita ikat. Okey. Ikat. Lepas tu korang ketatkan, tapi ketatkan jangan berlebihan Okey, cukup. Alright, settle. Okey guys. So korang dah buka cover tadi tu. Ini ini korang punya DVD lah. DVR untuk rekodkan korang segala apa yang berlaku masa korang ride. So nak buka dia ni getah ni. Ni congkil. Pakai kuku boleh. Okey, nampak tu. Tarik kan. Tarik jangan sampai ni sampai jangan getah ni putus pula. Okey, kalau nampak ni SD korang. Nampak SD. Okey, cara nak keluarkan dia, korang ambil lah benda yang boleh tekan dia. Tekan sekali. Okey, dia terkeluar sikit kan. So pakai ni, korang sepit halus jangan kuat-kuat tau. Tarik dia keluar. Okey. Alright, macam ni. Ini korang yang original kilang punya 32 GB. Saya tak pasti, mungkin boleh tukar yang lebih besar. Mungkin korang boleh tukar kepada 64 ataupun 128. Mungkin lah, tapi tak pasti. Kena test. Saya tak tahu apa SD card yang paling besar berapa boleh masuk. So cara korang nak masukkan semula ialah korang masukkan macam ni. Okey. Masukkan dia. Jangan terbalik tau. Lepas tu korang tekan. Tekan sampai masuk habis. Okey. Begitu. Okey, lepas tu jangan lupa tutup balik. Takut nanti korang basuh motor, masuk air. Alright, tutup dengan rapat. Okey, settle. So sekarang kita akan pasang balik. Pasang dia macam tadi juga. Yang ni nampak ni. Yang ini saja masuk kat sini. Masuk kat sini atas kali ni. Tolak dia ke belakang. Okey, tolak dia ke belakang. Dia dah rapat. Korang masukkan ni. Yang ni korang memang kena tolak paksa ni sikit. Okey, tolak masuk ni. Okey. So sampai dia rapat ke depan. Okey, yang ni pun semua rapat. Okey. Lepas tu kita ikat balik skru dia. Okey. Kita ikat balik skru dia dekat bawah ni. Okey.
Okey, ikat dengan ketat, tetapi masa korang ketatkan tu jangan terlalu ketat. Sekadar yang ni tak boleh pusing dengan tangan, dah cukup. Alright. So, selesai video tutorial kita pada kali ini. So, jangan lupa subscribe, share dan like. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.